Sebenarnya ada 3 sebab kenapa Manchester United akan menyesal dengan keputusan ini. Pertama, hampir semua penyokong sokong Amorim, terutamanya pemain senior seperti Bruno Fernandes dan Maguire. Diorang rasa Manchester United ni dah mula main bola dengan best bila bertemu dengan klub-klub yang besar. Dia berjaya naikkan semula keyakinan pemain. Suasana dalam bilik persalinan pun makin positif dan nampak sangat Manchester United ni berada di landasan yang betul. Kedua, pemilihan pemain baru Amorim memang menjadi. Sebelum ni, manager Manchester United selalu buat silap. Bazir duit je beli pemain yang tak cukup level dengan klub yang besar ini. Amorim bukan sahaja clearkan pemain-pemain yang macam tu, tapi dia berjaya membawa masuk pemain-pemain seperti Cunha dan Mbeumo. Cuma Sesko je yang masih bergeluk sikit. Ketiga, peminat pun boleh nampak perubahan yang dia buat. Serangan United pun makin baik. Kalau kita tengok statistik expected goals, Manchester United pun nombor 1. Masalah sebenarnya cuma kat bahagian pertahanan. Amorim sebenarnya cuma perlukan masa. Tapi nampaknya owner Manchester United sekali lagi hilang sabar. Korang rasa Manchester United ni buat silap tak pecat dia ni?